منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير، رسموا لنا الفيض الغزير والقلب يهفو للثواب، رسموا لنا الفيض الغزير والقلب يهفو للثواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati pengurusi majlis, Al-Fadhil, tuan-tuan imam, pengurusi dan ahli kuasa masjid ataupun surau, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang mulia ini kita dapat berkumpul di rumah Allah di dalam mengulang kaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat penting dan mustahak untuk kita jadikan bacaan kita jadikan rujukan kita kepada kitab-kitab sirah Nabi, kerana di zaman ini banyak bacaan-bacaan yang telah mempengaruhi kita dan mungkin cerita-cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak begitu mendapat tempat di kalangan anak-anak kita kalau ibu bapa tidak memainkan peranan untuk memperkenalkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Beberapa orang sahabat meriwayatkan, mengatakan bahawa kami telah diajar oleh bapa kami, anak-anak yang kecil telah diajar oleh sahabat-sahabat siratan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita-cerita tentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana kita diajar Al-Quran. Jadi para jemaah sekalian, biarlah menjadi tanggungjawab ibu bapa, kalau boleh buku sirah Nabi ini ada di rumah kita masing-masing dan menjadi bahan bacaan kita daripada awal sampai ke akhir. Kerana bila kita kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan jumpa dengan banyak benda yang boleh kita jadikan tauladan, ikutan, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, iaitulah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kita dalam perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai contoh dan yang baik. Kalau kita sudah ada contohnya, sudah ada modelnya, kenapa kita perlu pergi cari model-model yang lain untuk dijadikan panduan ataupun asas kepada kehidupan kita? Maka mengkaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu penting. Terutama sekali hari ini, alhamdulillah, kita telah lihat banyak buku-buku sirah. Kebanyakan penulis-penulis yang mutaakhir ini telah menekankan kepada kesahihan maklumat ataupun fakta di dalam penulisan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak mereka cipta ataupun menyebarkan cerita-cerita yang tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara kepentingan sirah. Orang tak kata sejarah Nabi, orang kata sirah Nabi. Sebab apa? Berbeza. Kalau kita baca sejarah orang lain, pembesar-pembesar, sama ada Raja Parsi, Raja Rom, zaman kita hari ini orang-orang Barat, orang-orang Timur, pejuang-pejuang yang hebat, yang handal-handal,
Itu dia panggil sejarah. Sebab apa dia jadi sejarah? Mana satu benda yang telah berlaku. Kita pun tahu sejarahnya. Tetapi sirah Nabi SAW, orang tak kata sejarah Nabi, orang kata sirah. Sebab apa sirah? Kerana dia diminta supaya dijadikan ikutan dan dijadikan sebagai satu panduan. Biarlah kalau kita tengok sepanjang tahun. Kerana itulah saya syorkan unit-unit kita ni bahagian dakwah, bahagian apa ni kreatif. Di masjid contohnya, bermula daripada Muharram. Nabi kita ni hidup atas dunia tak lama. Umur dia 63 tahun. Sallallahu alaihi wasallam, pendek je tempoh umur dia. Tetapi dalam tempoh 63 tahun, kalau kita kira, artinya setelah tolak 40 tahun sebelum dilantik menjadi Rasul, dan 12 tahun lebih Nabi kita di Mekah. Selepas hijrah, Nabi hanya selepas membina daulah Islamiyah di Madinah bermakna 10 tahun saja. Mana kita letak yang Mekah tu dalam peringkat yang lain kerana belum ada negara. Tuan-tuan boleh tengok dalam Quran, tengok perbezaan di antara surah. Ada surah ditulis surah Makkiyah. Maknanya surah yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi kita berhijrah. Kebanyakan dalam surah-surah ini membincangkan tajuk tasbitul aqidah, nak menguatkan akidah. Dan banyak dibawa cerita-cerita para anbiya alaihimus salatu wassalam yang terdahulu untuk dijadikan panduan ataupun ikutan kepada Nabi SAW, kerana orang dulu pun memang telah berdepan dengan kaum mereka masing-masing juga berat. Jadi kalau Nabi berdepan dengan Quraisy, maka satu benda yang tidak ajaib. Dakwatul Rasul, dakwah para Nabi alaihimussalatu wassalam, boleh katakan sebagaimana dalam hadis Nabi kata, nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allad. Kami para Nabi dianggap seperti adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri. Abuna wahid, bapaknya satu, ummahatuhum syatta, ibunya berbeza. Artinya dakwah para Nabi alaihimussalatu wassalam itu satu, iaitulah dakwah kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Tuhan sebut dalam Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Allah kata kami dah bangkit, setiap umat itu ada rasul. Apa tugas rasul? An i'budullah, hendaklah kamu sembah Allah. Kalau setakat rasul ni suruh sembah Allah saja dan berhenti setakat tu, mungkin pertembungan tidak begitu dahsyat. Tetapi apabila dakwah ini satu lagi dia panggil sayapnya, iaitulah wajtanibut taghut, hendaklah kamu menjauhkan diri daripada taghut. Maka berlakulah pertembungan, berlakulah perlawanan yang cukup dahsyat. Apa tak dahsyat? Tuan-tuan tengok dalam ni kronologi, kalau kita nak tengok dengan tajuk kita ni Isra dan Mi'raj, satu mukjizat. Baik, dalam peristiwa itu Nabi kita berhijrah. Selepas hijrah ke Madinah, lebih kurang 10 tahun saja Nabi kita di Madinah. Apa jadi tuan-tuan? Kalau tengok dalam kitab sirah, mereka para ulama telah menyenaraikan hampir lebih kurang 64 atau 65 kali berlakunya peperangan. Kita yang duk belajar matematik ni, kalau 65 kali berperang dalam masa 10 tahun, maknanya berapa kali setahun? 6 kali setengah. 6 kali setengah setahun. Artinya setiap 2 bulan ada peperangan. Tapi di saat begitu, maka Nabi dapat membina negara, Nabi dapat mentarbiahkan sahabat-sahabatnya, menyampaikan amanah yang telah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya, dan sekaligus juga berlakunya peperangan.
Jadi kronologi peperangan yang berlaku dalam sepanjang 10 tahun ini menjadi kewajipan kepada kita para jemaah. Biarlah kita belajar setiap musim, setiap masa. Kalau boleh, kita jadikan setiap bulan masjid kita ni belajar sirah. Kita letaklah bulan Muharram, biasanya orang tu sebut tentang hijrah. Hijrah tidak berlaku di Muharram, dia berlaku di Rabiul Awal. Tapi tak apa, sebagai permulaan. Dalam bulan Safar, apa yang berlaku? Dalam bulan Rabiul Awal, apa yang berlaku? Dan kalau boleh, kita peringatkan. Sebab kalau kita nak belajar sirah, ini di antara ilmu yang tidak banyak masjid yang saya perhati di dalam jadual pelajaran di masjid, tak begitu banyak. Jarang ada pengajaran sirah. Fiqh ada, yang banyaknya tafsir. Ustaz-ustaz kita ni suka mengajar tafsir. Saya kata, kenapa? Sebab tafsir ni luah, boleh pergi belakang. Nah, daripada menceritakan tentang keagungan Allah Azza wa Jalla sampai kepada GST, dia boleh pergi belakang. Ada semua dalam huraian dia. Tafsir Quran yang mungkin tertinggal. Sebagaimana kata ulama kepada tafsir, ada satu tafsir yang ditulis oleh ulama dulu, dia kata kullu syai' fi, semua benda ada dalam kitab ni kecuali tafsir. Banyak sangat dia punya luas skop perbincangan. Jadi kita cuba hidupkan majlis sirah Nabi ni setiap bulan. Bulan ni kita nak perang Uhud. Bulan depan kita pergi perang Ahzab, perang Tabuk. Mana setiap bulan masyarakat kita mengaji. Dan kalau boleh kita cari penceramah, pengkuliah yang memang suka membaca dan meneliti sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada setengah orang ni bagilah tajuk apa dia terima belaka, tapi dia akan cakap ikut apa dia nak kata. Itu pun jadi masalah juga. Baiklah, itu mukaddimah tentang kepentingan kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah boleh tahu, boleh tengok. Kalau saya nak buat kronologi sikit boleh. Tuan-tuan boleh tulis, catat ni. Nanti kita tanya lepas ni tak jawab pula. Tahun yang pertama dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, apa yang dia buat? Tahun yang pertama Nabi kita buat apa? Hijrah. Tahun pertama hijrah kan? Hijrah. Mari tahun yang kedua bermula satu episod pertembungan. Iaitulah turut berlakunya pertukaran kiblat yang disebut dengan nama Qiblatain. Ini penting. Pertukaran kiblat ini adalah merupakan satu pertembungan yang dahsyat. Orang Quraisy, orang Yahudi telah merancang satu strategi bagaimana nak menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam isu pertukaran kiblat. Sehingga Allah Taala gambarkan dalam Quran, sayaqulus sufaha'u minan nas. Orang-orang bodoh di kalangan manusia akan berkata, ma wallahum an qiblati. Apa yang menyebabkan mereka tukar kiblat? Maka Allah Taala ajar bagaimana nak jawab, bagaimana nak menangkis. Maka kita belajar ilmu dalam sejarah pertukaran kiblat ini. Yang pertama sekali, jangan main-main dengan perancangan Yahudi. Yahud tak duduk diam. Yang kedua, ilmu strategi perlu kita belajar. Apabila kita hari ini berhadapan dengan isu masyarakat global, dunia yang kita hari ini disebut dengan nama zaman globalisasi. Betul tak? Kalau orang tanya kita, apa makna globalisasi? Kalau saya tanya tuan-tuan malam ni, boleh jawab tak boleh jawab? Jawab ni, ahli intelek belakang ni. Apa makna globalisasi? Kata sikit, nak dengar? Dunia tanpa sempadan. Lagi? Hebat sikit ni. Masjid kita atas bukit, biar nampak tinggi sikit. Apa lagi? Langit terbuka. Tak ada siapa boleh tutup langit. Ada boleh tutup langit? Tak boleh. Semua takrif-takrif itu nampak. Bila sebut globalisasi, saya mula-mula globalisasi ni diperkenalkan, kita tengok imam-imam khatib di kampung, kesian ni dia. Jabat agama buat ketebuah tak tulis, tak letak bagi. Dia nak sebut gelok duk main lekat di gelok tu pun berapa lama dah. Sampai jemaah tolong bawah tolong global tu imam. Baru dia boleh sebut. Makhraj tak aja kata. Dah. Sampai kita hari ni pun kena globalisasi, tak selesai masalah. Dunia tanpa sempadan, memang tak ada sempadan dunia ni. Rumah kita bolehlah cari batu sempadan. Langit terbuka, memang terbuka. Bagi saya, setakat yang saya perhatikan, takrif globalisasi yang dibawa oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhairi,
tanda tarikh ni. Semangat nak tulis tu. Nah, apa yang ada dah? Apa makna tarikh globalisasi? Dia kata globalisasi ini iaitulah orang putih nak suruh kita buat supaya dia buat, nak suruh kita makan sama dengan dia makan, nak suruh kita pakai apa yang dia pakai. Betul tak tarikh ni? Betul lah. Tuan-tuan hari ni kalau nak makan ayam, kena pergi cari kepala orang tua. Betul tak? Budak-budak tahu kata berjalan tu, tak sedap ni, kena cari hak ada kepala tu ayam. Apa kena kalau letak kepala ayam di kedai tu mana sabah juga, ni pergi letak kepala orang tua tu buat apa? Ini dipanggil strategi kalau kita tengok dari sudut pertembungan pertukaran kiblat. Kemudian dalam bulan Ramadan mari pula puasa Ramadan. Pada tahun yang kedua difardukan zakat. Tahun yang kedua juga berlaku satu peristiwa besar. Yaumal furqani yaumal taqal jama'an, pada hari pemisah di antara hak dengan batil, pada hari bertemu dua kumpulan, iaitulah berlakunya Ma'rakat Badar Al-Kubra, peperangan Badar. Tuan-tuan jangan lupa masuk dalam senarai tazkirah khas Ramadan tahun ini mesti memperingatkan peperangan Badar. Badar peristiwa besar. Kalau boleh wacanakan peperangan Badar pada hari 17 Ramadan atau berapa hari Ramadan, daripada awal sampai ke akhir, sebab Badar Allah Ta'ala gambarkan dalam Quran yaumal furqan yaumal taqal jam'an, hari pemisah, hari bertemu dua kumpulan. Tuan-tuan bayangkan Nabi kita berdoa, bermunajat, menangis sampai jatuh ridak dia. Satu lagi kumpulan berdoa juga, kumpulan Abu Jahal berdoa juga di Badar. Ya Allah, Abu Jahal panggil ya Allah juga. Ya Allah, Muhammad telah bawa kepada kami ajaran-ajaran yang belum pernah kami tengok. Dia telah memecah belahkan masyarakat. Sekian-sekian. Fa'ahinhul ghada, kalahkan dia besok. Berlaku pertemuan di antara doa Nabi SAW dengan doa kumpulan Abu Jahal. Tengok betapa besar. Jadi kalau boleh dimasukkan dalam perbincangan khas di bulan Ramadan, selain biasa kita di bulan Ramadan duduk bincang tentang nuzul Quran, kita terlupa juga iaitulah satu peristiwa, dia panggil peristiwa Ma'rakah Badar Al-Kubra. Tahun yang ketiga, bulan Syawal tahun yang ketiga, berlakunya peperangan Uhud. Uhud satu peperangan yang cukup dahsyat. Sebab dalam peperangan Badar, Islam Allah Ta'ala beri kemenangan yang begitu besar. Dengan bilangan tak cukup orang, 300 lebih je. Senjata tak lengkap. Kuda ada beberapa ekor. Alat-alat tak cukup. Tetapi mereka mantap dengan pergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pada hari peperangan Badar, Allah Ta'ala hantar mari berapa bilangan malaikat yang begitu ramai membantu. Badar kita menang. 70 sanadid Quraisy, 70 ketua-ketua besar Quraisy telah dibunuh. 70 lagi ditawan. Maka pada tahun yang ketiga Quraisy datang nak lanyak Madinah dengan 3,000 tentera, iaitulah kerana nak balas dendam apa yang berlaku di Badar. Maka sebaliknya 70 pejuang-pejuang Islam syahid dalam peperangan Uhud. Kemudian berhenti sekejap. Tahun yang kelima berlaku peperangan Ahzab yang begitu besar di Madinah, iaitulah peperangan Parik. Tahun yang ke-6 Nabi kita pergi ke Hudaybiyah. Hudaybiyah iaitulah tempat berlakunya perjanjian di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy, dan banyaklah peristiwa Hudaybiyah ini Allah Taala turun ayat Quran yang begitu besar. Tahun yang ke-7 Umratul Qadiyah ataupun berlakunya Khaybar. Tahun yang ke-8 Inna fatahna laka fatham mubina, berlaku pembukaan kota Mekah. Berlaku pembukaan kota Mekah. Juga Ramadan pada tahun yang ke-8. Jadi kalau kita lihat Ramadan saja, tuan-tuan boleh senaraikan al-ma'arik al-fasilah, peperangan-peperangan besar dalam sejarah Islam ini, dan intisarat, kemenangan-kemenangan yang besar, kebanyakannya berlaku di bulan Ramadan. Kita jangan duk fikir bulan Ramadan ni bulan buat buka bazar ya kita ni. Orang lain buka negara, kita boleh buka bazar pun jadilah. Lepas tu keduk tunggu ke bazar nak baca Quran pun tak sempat. Baik, pergi semula. Tahun yang ke-9 iaitu dipanggil Amul Wufud, berlaku juga peperangan Tabuk. Tahun yang ke-10 Hajjatul Wada.
tahun yang ke-11 ila rafiqil ala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Cukup 10 tahun. Kalau kita wacanakan setiap bulan ada ilmu ini, para jemaah, kita akan ingat, kita akan sedar, kita akan tengok betapa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa 10 tahun di Madinah ada 60 kali peperangan lebih lagi. Maknanya dia orang ini merancang, berstrategi, berfikir bagaimana kita nak buat. Balik kepada tajuk kita, iaitulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ini adalah merupakan suatu mukjizat yang Allah SWT anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belianya berlaku, tak ada siapa boleh engkar, kerana Tuhan telah sebut dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Isra'. Nama surah dia pun surah Al-Isra'. Surah Isra' ni panjang, tuan-tuan, tetapi yang membincangkan cerita Isra' hanya satu ayat saja. Yang bincang cerita Isra' berapa ayat? Satu ayat. Ayat yang pertama saja, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Lepas pada itu tak ada lagi cerita Isra'. Dia bawa cerita kejahatan dan kebingungan puak-puak Yahudi untuk berdepan dengan Islam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa Isra' itu satu peristiwa yang besar, berlaku bila Isra' ni berlaku, bila mukjizat ini berlaku setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendapat tekanan yang begitu dahsyat. Bila berlaku ini? Adapun tarikh hadisatul Isra', kalau tuan-tuan nak belajar sirah lah, saya bawa cerita sikit malam ni. Tarikh berlakunya Isra' dan Mi'raj, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bawa 3 tarikh, iaitulah dalam sahih, syarah kepada Sahih Muslim, Imam Nawawi kata pada bulan Rabiul Awal. Dalam kitab dia Raudatul Talibin mengatakan pada bulan dalam Sahih Muslim Rabiul Akhir, dalam Raudah Talibin 27 Rajab, dalam kitab Fatawa Imam Nawawi 27 Rabiul Awal. Itu Imam Nawawi saja bawa 3 tarikh. Kemudian dalam lain-lain lagi, banyak lagi cerita. Saya mengatakan tarikh bukanlah suatu benda yang penting. Yang penting bagi kita ialah pengajaran bagaimana kita nak cari, bagaimana kita nak tarik, bagaimana kita nak ibrah, mengambil pengajaran daripada peristiwa yang besar ini. Para jemaah sekalian, kita lihat Nabi duduk di Mekah ketika turun wahyu bermula daripada Iqra di Jabal Nur, Bukit Nur. Gua dia nama dia Gua Hira. Bila terima wahyu, Nabi kita balik, beritahu kepada isterinya Khadijah radhiyallahu anha, beritahu kepada Ali, beritahu kepada sahabat setianya Sayyidina Abu Bakar, Bilal. Jadi dia orang ni masuk Islam. Kemudian kemudian bermula dah dakwah secara sirri, secara perlahan, sehinggalah Allah Ta'ala turun ayat Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah peringatan kepada kaum kamu yang dekat. Maka Nabi kita mula berterus terang dalam dakwah dia, tak boleh lagi dakwah secara senyap-senyap, kerana waktu itu Allah Ta'ala telah perintah, anzir, berilah peringatan. Maka Nabi kita panggil Quraisy, panggil Bani Fulan sekian-sekian, mari semua sini, aku nak beri kepada kamu peringatan. Maka bermula daripada situ berlakulah pertembungan, sehinggalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini ketika berlaku pertembungan, dia balik ke rumah dia, Nabi kita mendapat pembelaan dalam rumah dia, iaitulah melalui Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ni seorang isteri yang sangat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan wafatnya Sayyidah Khadijah iaitulah pada bulan Ramadan tahun yang ke-10 Hijrah. Dan satu lagi, bapa saudara dia Abu Talib. Tuan-tuan kena baca cerita Abu Talib ni. Seorang bapa saudara
yang membela perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tak masuk Islam. Ini yang kita bimbang hari ini. Dia bela Nabi, Allah Ta'ala tidak beri rezeki kepada dia masuk Islam. Bila orang mari jumpa Abu Talib, Abu Talib, anak saudaramu tu kuat sangat tu, duk lawan ni, boleh nasihat sikit? Dia panggil Nabi nasihat, slow sikit, perlahanlah sikit, aku ni sibuk dengan orang duduk komplain ni. Sehinggalah sampai saat Abu Talib nak mati. Waktu Abu Talib sedang sakit, Nabi nak pergi ziarah pak saudara dia, paling tidak pun nak pergi ajar dia mengucap. Tuan-tuan tengok, bila Nabi pergi, ada je dalam rumah Abu Talib ni, Abu Jahal ada, Amrullah bin Abi Umayyah ada. Dua kepala pengat ni tak tinggal. Bila Nabi pergi, dia tengok Nabi datang, Abu Jahal bangun, duduk dekat kepala Abu Talib. Dia tak bagi peluang supaya Nabi kita dapat duduk berbisik dengan pak saudara dia. Nabi panggil, ya ammi. Nabi kata apa? Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Pakcik, katalah la ilaha illallah. Kalau pakcik kata ini satu kalimah ni je, saya boleh bawa hujah di hadapan Allah untuk menyelamatkanmu daripada api neraka. Apa nak buat? Patut Abu Talib di saat gitu dengar kata anak saudara dia. Dia pun tengok kebenaran Nabi, dia pun bela Nabi daripada awal sampai ke hari ini. Malangnya Abu Talib telah dikelilingi oleh geng-geng Abu Jahal dengan geng-geng lain. Setiap kali Abu Talib diajak oleh Nabi untuk mengucap, Abu Jahal duduk senyum, duduk keling mata ke dia. Dia kata, ya Abu Talib, targhabu an millati Abdul Muttalib. Mu nak tinggal dah agama ayahmu Abdul Muttalib? Abu Talib pun tak jadi nak mengucap. Sehinggalah di saat akhir Abu Talib kata, huwa ala millati Abdul Muttalib. Dia kata, maaflah, dia tetap dengan pendirian dia, iaitulah berpegang dengan agama Abdul Muttalib. Mati. Jadi ini peristiwa yang menunjukkan kepada kita para jemaah betapa bahayanya kita bersahabat, berkawan dengan manusia yang tidak kenal Allah Azza wa Jalla, yang menjadi penghalang kepada dakwah untuk kita berubah menjadi manusia yang baik. Abu Talib terhalang sebab Abu Jahal duk tunggu dia. Saya duk fikirlah, kalau tak ada Abu Jahal ni, dia masuk Islam. Cuma benda dah lepas. Kalau kita kata kalau ke apa benda ke, itu tak boleh berlaku lagi, benda dah lepas. Kita mengatakan takdir Allah SWT. Tetapi dari sudut perbincangan, dari sudut psikologinya, rusaknya Abu Talib disebabkan oleh kawan-kawan yang jahat. Maka kita belajar daripada surah ini pentingnya kita duduk dalam mana-mana masyarakat, di pejabat kita ke, di dalam kampung kita ke, dalam taman perumahan kita, biarlah kita cari orang yang ahli masjidnya, orang yang suka beribadat kepada Allah Ta'ala, orang yang kenal Allah, orang yang takut kepada siksaan Allah. Barulah kita rasa kawan-kawan kita ni bila tengok kita lara, leka, mereka akan tegur, kenapa tak pergi masjid banyak hari? Ni tak tahannya berkawan dengan orang-orang, kalau kita pakai tudung labuh sikit, ai selalu tukar model dah ke? Susah hati orang-orang perempuan muslimat kita nak berubah, payah sebab kawan-kawan duk tegur. Ini Abu Talib. Lepas pada Abu Talib mati, Nabi kata apa? La astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Aku akan tetap minta ampun untukmu selagi tidak dilarang. Sehinggalah Allah Ta'ala turun ayat Quran, maka nalin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru. Tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman yastaghfiru lil musyrikin, minta ampun kepada orang kafir. Tak boleh. Baiklah, selesai kita dengan cerita Abu Talib. Bila Abu Talib mati, bermakna pembela di luar rumah sudah tidak ada. Balik ke rumah, lepas pada itu wafat oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha juga sudah tidak ada. Maka Nabi SAW telah menerima ancaman yang begitu dahsyat daripada Quraisy di Mekah. Para ulama mengatakan likulli mihnatin minha. Ini kaidah. Setiap ada ujian itu pasti
ada anugerah yang Tuhan nak beri. Kita hari ini berhadapan dengan ujian contohnya. Lepas pada ujian akan ada benda-benda yang kita tak tahu apakah hikmah di sebalik ujian yang Tuhan nak beri kepada kita tu, apa hikmah. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas daripada keadaan begitu gawat telah memilih untuk pergi ke Taif. Pergi ke Taif di atas dasar nak pergi cari di manakah perlindungan, di manakah suatu kuasa yang berdekatan dengan Mekah yang boleh mengimbangi kuasa Quraisy. Jadi Nabi kita pergi ke Taif. Sampai di Taif, dakwah dia juga telah tidak diterima oleh puak-puak Saqif. Tuan-tuan bayangkan bagaimana puak Saqif ini tidak terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu peristiwa yang besar. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, tanda nama cerita ni. Aisyah ni isteri Nabi yang muda, yang sangat pintar, cerdik orangnya, radhiyallahu anha. Dia kata, ya Rasulullah, manakah hari yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melaluinya lebih dahsyat daripada hari peperangan Uhud? Tuan-tuan bayangkan, cerdik soalan. Kalau kita kata manakah hari yang berat dalam hidup Nabi, Nabi kata mungkin dalam Uhud, sampai berdarah muka Nabi. La, Aisyah kata asyaddu min yaumi Uhud, lebih dahsyat daripada hari Uhud. Hari Uhud ni dahsyat tuan-tuan. Kerana itulah kalau kita pergi ke Madinah, pergilah ziarah syuhada Uhud. Untuk apa? Jangan jadi macam makcik-makcik kita ni. Saya selalu juga bawa orang pergi ke Uhud. Waktu-waktu belajar dulu, turun bas, dia tanya, apa Ustaz? Mana orang jual kacik Fatimah? Allah, makcik kata. Duduk di Malaysia serabut dengan Tok Ali, mari Madinah duduk cari kacik Fatimah. Mana kerja kita Ali Fatimah tu je. Apa beranak tak ada kerja lain. Yang kita nak pergi ke Uhud sebab Nabi kita ziarah Uhud. Yang kita nak, apa yang kita boleh belajar daripada peristiwa yang Aisyah kata lebih dahsyat, asyaddu min yaumi Uhud, lebih dahsyat daripada perang Uhud. Uhud yang berlaku pada tahun yang ketiga tadi sangat dahsyat. Sebab apa? Sebab ashabur rumah, tentera pemanah yang telah dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 orang yang diketuai oleh Sayyidina Abdullah bin Jubair di atas Jabal Rumah, sebahagian daripada mereka telah turun ambil barang-barang kepunyaan Quraisy yang telah mati di tepi Uhud. Maka berlaku pecah. Sahabat-sahabat ramai yang gugur syahid, sampai 70 orang syahid. Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengalami luka yang begitu dahsyat. Saya boleh bayangkan saya dengan tuan-tuan, contohnya kalau kita pergi Madinah, kita naik atas bukit rumah, tengok ke arah bukit Uhud. Boleh tak boleh tuan-tuan bayangkan, tamu-tamu yang dah pergi ke Madinah ni, naik tak naik bukit? Bukan naik bukit Uhud, tinggi bukit tu, bukit rumah ni, tempat tentera pemanah, naik. Kita duduk atas bukit ni, kita tengok ke arah dataran Uhud. Cuba kita terfikir dalam mata kita, terbayang dalam hati kita bagaimana bergelimpangan 70 orang sahabat. Ada yang terburai perutnya, ada yang putus kepala, ada yang terputus tangan, ada yang tercabut kaki. Duduk di bukit Uhud, bergelimpangan. Yang paling dahsyat yang menyentuh perasaan kita, bagaimana kalau kita bayangkan Nabi SAW duduk di tepi bukit Uhud sedang mengesak darah di muka. Nabi mengatakan, lan yufliha qaumun syajja ra'sa nabiyihim, tidak mulia satu kaum yang telah melukai muka Nabi sendiri. Ini soalan Aisyah. Ya Rasulullah, manakah hari yang lebih dahsyat daripada hari Uhud? Kalau kena kita duk mikir nak jawab apa lebih kurang. Tentulah kita kata hari Khadijah wafat lah kot. Nah, isteri yang paling sayang sekali mati. Nabi kata, ya Aisyah, hari yang paling aku duka cita sekali, iaitulah hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, pergi bertemu satu kumpulan dia panggil Bani Abdu Yalain, nak ajak mereka kepada Islam, tapi mereka tak mau. Ini dia panggil hammud du'a. Pendakwah ini
Dalam kepala dia duk fikir bagaimana nak menyelamatkan manusia. Nabi SAW merasakan satu duka cita yang amat berat, lebih daripada Uhud, iaitulah apabila dia pergi ke Taif, orang Taif tidak menerima dakwahnya sallallahu alaihi wasallam. 10 hari Nabi kita di Taif, tak ada orang yang terima. Seorang pun tak terima dakwah. Perli ada. Ada yang tanya Nabi, Muhammad, Tuhan tak jumpa orang lain ke nak lantik jadi Nabi? Allahu Akbar. Perli. Ada yang kata, kalau mu ni Nabi, aku nak pergi koyak kelambu Kaabah. Penghinaan yang cukup dahsyat. Maka Nabi SAW tidak hirau kepada penghinaan mereka. Nabi terus berdakwah sehinggalah sampai kepada peringkat mereka telah melantik pemuda-pemuda ni supaya pukul kaki Nabi SAW. Berdarah kaki. Maka bila Nabi nak keluar daripada Taif, dia berhenti di satu kebun kepunyaan Utbah dan Syaibah Ibnu Rabi'ah, di mana kalau kita pergi hari ini, tuan-tuan tengok masih ada lagi tempat itu. Kita bukan nak pergi gosok tempat tu tak, dari sudut nak tahu sejarah, pergilah ke Taif, ada lagi tempat tu. Dia buat tempat kepunyaan Adas, seorang hamba. Bila dia tengok Nabi duduk berselindung di tepi kebun dia bawa anggur kepada Nabi SAW. Dia kata, ni anggur, sila makan. Nabi kita bila nak makan, dia baca bismillah. Bismillah, makan. Adah kata, pelik lah, orang sini mana ada baca bismillah ni, semua duk baca nama berhala. Nabi tanya, kamu siapa? Dia kata, saya ni Adas, mari di kampung Ninawa. Ninawa ni kalau sekarang ni tuan-tuan tengok dalam berita, Mosul di Iraq. Nabi kata, kalau macam ni, kamu ini daripada kampung seorang laki-laki yang soleh bernama Yunus bin Matta. Nabi Yunus. Lagi pelik dia, dah lah makan tadi baca bismillah, kenal pula Nabi Yunus. Kebetulan Adah ni Nasrani dia. Dia kata, apa yang kamu tahu tentang Yunus? Nabi kata, zaka akhi, itu saudara aku, dia Nabi, aku Nabi. Maka Adas telah pegang Nabi SAW, cium, dan dia masuk Islam. Masuk Islam. Seorangnya dapat. Nabi SAW, para jemaah, kalau kita lihat dakwah dia ni mengambil satu risiko yang begitu besar. Tujuannya supaya apa yang kita nak sampai ini sampai kepada masyarakat. Jadi kita belajar daripada ini, hamud dakwah, yang menyebabkan Nabi kita duka cita bila orang tak terima. Kita juga kena duka cita apabila masjid kita tak dapat kita penuhkan dengan ahli-ahli jemaah. Bila ada majlis-majlis ilmu, kita tak dapat panggil masyarakat di setempat, di keliling masjid kita ni supaya hadir. Sebab apa mereka tak boleh datang? Nak kata jauh, mana jauh? Tepi masjid. Boleh katakan sebahagian kita ni bila nak beli rumah, pergi tengok lokasi, kat mana surau? Sini. Bila orang buat surau, dia buat report polis pula, dia kata azan kuat. Kampung ni tak lah, orang baik-baik belakang sini. Orang tanya dia, awak beli rumah kat surau buat apa? Tunggu pencen. Nanti pencen esok nak pergi lah. Lah ni sibuk lagi. Subhanallah, ini berlaku. Maka para jemaah, kita kena fikir bagaimana mengambil risiko nak mengembalikan masyarakat ini kepada rumah Allah, ke masjid. Carilah apa-apa program yang kita boleh buat, dakwahlah mereka supaya kita sampai. Nabi SAW itulah yang dakwah. Maka selesai daripada Taif, tak dapat. Tengah Nabi dalam keadaan duka cita, balik ke Mekah, nak masuk Mekah tak boleh. Quraisy halang dia. Dia kata, Muhammad, kamu dah keluar daripada Mekah, tak boleh masuk lagi. Terpaksa Nabi minta tolong Mut'im bin Adi, seorang panglima Quraisy, minta tolong masuk. Dia panggil hakul jiwar. Orang Quraisy ni dia kafir. Dia tahu dia berbeza dengan Nabi SAW, tetapi bila orang minta tolong, dia tolong. Dia bawa pedang dengan anak-anak dia semua, liko Nabi, masuk dekat Kaabah, mengisytiharkan Muhammad tahta jiwarina, Muhammad di bawah kawalan kita. Bila Nabi kita turun daripada Taif, masuk Mekah melalui jiwar, tak lama lepas pada itu Allah SWT hantar mari malaikat Jibril alaihissalam bawa Nabi. Maka berlakulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah SWT gambar dalam Quran, dalam surah Al-Isra,
Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kenapa turun subhana? Para ulama mengatakan subhana ini, kalau kita belajar dalam ilmu tafsir, dia tidak akan berlaku kecuali apabila berlakunya benda-benda yang besar. Macam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, iaitulah bila orang kafir tak terima. Nabi turun naik Mi'raj, dia kata, mana ada orang pergi ke Baitul Maqdis 1 bulan balik, mu pergi semalam balik hari ni. Lah, tak terima. Kerana itu ada orang kata Nabi kita Mi'raj dengan roh, dengan mimpi. Kalau dengan mimpi, tak ada siapa engkar. Sebab tak mimpi lah jadi orang tak percaya. Kalau mimpi dah. Kita duduk diam contohnya seorang-seorang duduk tepi tangga masjid, senyum yang lepas subuh esok. Imam tanya, kenapa senyum je? Allah, semalam saya telah ditabalkan menjadi raja. Orang tak kata apa, senyum, main minaya gitu ada. Sebab dia kata dia mimpi. Jadi mimpi biasa, orang suka panggil minaya, sudah kena roti canai lepas tu pergi kerja, itu sudah kacau. Maka Nabi SAW tidak menunjukkan bahawa peristiwa ini dengan jasad, dengan ruh berlaku peristiwa. Cuma dalam peristiwa bila Nabi nak dibawa, malaikat Jibril terlebih dahulu belah dada Nabi SAW. Kenapa? Untuk mengeluarkan benda-benda yang kotoran yang tidak baik. Kerana Nabi kita akan dibawa Mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Peristiwa Mi'raj ni memang panjang lah. Nabi kita naik 1 malam, turun 1 malam. Kalau saya nak cerita lagi, mungkin tuan-tuan boleh tunggu sampai pagi esok. Boleh? Boleh tunggu tak? Lepas lagi tu. Kita pun tak larat. Jadi saya ambil satu peristiwa yang besar, iaitulah maksad ataupun maghza, isi kandungan daripada peristiwa ini apa dia. Yang pertama sekali, sebelum daripada Nabi kita diangkat, iaitulah berlakunya peristiwa belah dada. Belah dada Nabi SAW pada ketika itu, para ulama mengatakan, apabila kita nak berhadapan dengan peristiwa yang besar, maka diperlukan kepada penyucian jiwa, perlukan kepada pembersihan jiwa. Barulah Nabi kita dibawa. Bila dalam rehlah ini, Nabi kita SAW telah bertemu dengan berbagai-bagai peristiwa, penyakit-penyakit amrad al-ijtimaiyah, penyakit masyarakat. Tengok orang yang khutabah, orang yang cerdik, orang yang banyak bercakap, akhir sekali lidah dia kena potong. Tengok orang yang makan harta anak yatim, tengok orang yang, jadi banyak peristiwa-peristiwa, kebanyakannya penyakit masyarakat yang berlaku, yang disebut dalam kitab kita ni, kitab-kitab sirah. Ada beberapa peristiwa yang patut kita belajar, yang patut kita ambil pengajaran daripadanya. Itu di antaranya penyakit al-ghibah, penyakit mengumpat. Mengumpat ni nampak sangat. Dan ada juga dalam peristiwa tersebut, ada makanan yang baik tapi dia tak makan, dia pergi makan yang busuk. Itulah peristiwa berzina. Saya kalau ceramah di kampung, saya kata tuan-tuan kena ingat sikit, waktu nak makan nanti, kita ada makanan yang baik. Ayam goreng ada, kan, sayur-sayur ada, ikan bakar ada. Tapi kadang-kadang semua itu ditinggal, pakai makan budu hak busuk tu, apa. Lepas Isya nanti, hilang satu menu dalam talam tu, tak ada. Dia punya ulam ada. Saya kata, ni tempat apa kosong ni? Dia kata, Pak Imam buat lari cepat dah terbudu dia. Pasal Ustaz marah tadi, dia makan hak busuk, tinggal hak tak busuk. Kata bergurau, apa tak boleh juga Pak Imam ni. Jadi dipanggil amrad al-ijtimaiyah. Nabi kita tengok penyakit orang mengumpat, penyakit ini semua berpunca daripada mana? Berpunca daripada kalbu kotor. Ini dia panggil al-qalbul marid. Hati apabila mempunyai penyakit, maka dia jadi masalah. Terhalang kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan khusyuk. Sebab apa? Bermula daripada hati. Mengapa kita boleh mengumpat orang? Hati kita tak tenang. Kenapa ini? Dia panggil amrad, penyakit yang menghalang kita untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla, bermula daripada hati.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibersihkan hatinya untuk berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka dibawa Nabi daripada sini sampai ke Baitul Maqdis. Sampai Baitul Maqdis, katanya Nabi kita ikat dia punya burak. Kena binatang burak ni macam mana? Kena. Tuan-tuan ada yang senyum. Boleh jadi ada kat rumah dia gambar burak. Ada tak gambar burak? Badannya kuda, kepalanya wanita, ada sayap. Tengok dah? Tak tengok. Ada juga kat kedai tu. Cuma saya kata ini borak India, sebab di hidung dia ada tindik. Ada tindik kat hidung. Ini borak India, ni bukan borak betul. Mana ada borak kita tak nak nampak. Nabi dia sebut ya macam kuda dia punya bentuk. Allahuakbar macam mana. Jadi Nabi kita ikat borak dia ni di pintu Baitul Maqdis. Ada tempat ikat. Dan Nabi kita bertemu dengan para anbiya alaihimussalatu wassalam. Maka ketika itulah para anbiya mentakdimkan Nabi supaya jadi imam. Seolah-olah kata di para ulama adalah macam majlis pertabalan. Majlis pertabalan, ya Muhammad, sekarang ini qiyadatul alam, pemimpin yang memimpin alam ini duduk di tanganmu. Kami nabi-nabi lain sudah pencin. Sudah selesai masalah. Mereka telah menjalankan tugas. Yang tinggal lagi seorang je Nabi. Siapa dia? Ya, Nabi Isa alaihissalam. Isa belum mati. Isa berada di langit. Apa ni? Wa rafi'uka ilayya. Tuhan kata aku angkat kamu ke atas. Jadi Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Kata para ulama, kenapa Isa dibawa turun? Nabi lain tidak. Sebab nak membatalkan dua tuduhan jahat. Tuduhan Yahudi yang mengatakan mereka telah membunuh Nabi Isa. Bila Isa turun nanti, mana aku bunuh? Aku masih hidup. Tuduhan Kristian yang mentaklihkan, mengatakan Isa itu Tuhan. Tak, bohong belaka. Karena itulah golongan ahlul kitab akan masuk Islam di akhir zaman. Sebab bila mereka tengok semua apa yang mereka belajar itu bohong belaka, yang betulnya Nabi Isa tidak disalib, dan Nabi Isa ini manusia, Abdullahi wa Rasuluh. Itu soal kebetulan. Baik, di saat Nabi kita naik Mi'raj, dia tengok ke bawah. Ini dipanggil ilmu sains. Lagi tinggi kita naik, bila tengok ke bawah, kita nampak kecil. Kecil ke besar? Kecil. Yang dah pukul Nabi di Mekah, siapa? Abu Jahal pukul Nabi. Segala banyak lagi pokok Abu yang lain, kan? Waktu Nabi kita naik, dia tengok di angkasa lepas, dia tengok bumi kecil. Kalau bumi besar ni, Abu Jahal besar mana? Kecil lagi. Maka Nabi SAW tengok, kecilnya dunia, kecilnya Abu Jahal, yang besarnya linuriyahu min ayatinal kubra. Allah kata tujuan aku mi'rajkan engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya engkau tengok tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Lagi tinggi Nabi naik, lagi tengok tinggi darjat kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu Nabi tidak heran lagi dengan Abu Jahal, kerana dia hanya kecil, lebih kecil daripada lidi atau daripada semut. Nabi naik. Bila naik Mi'raj kepada Sidratul Muntaha, apa yang dia dapat? Para jemaah sekalian, Allah SWT telah anugerahkan satu ibadat yang besar, disebut dengan nama ibadat salat. Para ulama mengatakan, kenapa ibadat-ibadat yang lain Allah Ta'ala hantar malaikat bawa kepada Nabi? Nak suruh puasa, wahyu turun. Nak suruh zakat, wahyu turun. Tapi nak salat, diangkat direct bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala fardukan kepada Nabi SAW peringkat awal yang pertama, iaitulah salat 50 waktu. Kenapa tak bagi 5? Turun, selesai masalah. Ini dia panggil hikmah. Sebab Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita SAW 5 waktu. Untuk apa? Supaya Nabi kita berulang naik banyak, jumpa lagi, minta kurang lagi, turun pula, dibantah oleh Nabi Musa AS. Nabi kita naik pula, minta lagi. Jadi beberapa kali Nabi kita dapat Mi'raj menghadap Allah Azza wa Jalla. Cuma timbul khilaf di kalangan para ulama, adakah Nabi kita tengok Allah Azza wa Jalla pada malam Mi'raj? Khilaf ni bukan khilaf baru. Khilaf di kalangan salafus salih, di antara Aisyah dan juga di antara sahabat-sahabat yang lain. Aisyah menafikan Nabi kita tengok Allah Azza wa Jalla pada malam tersebut. Jadi bila Mi'raj, Nabi kita terima salat. Nak terima salat, naik sendiri. Dan berlakunya turun naik di antara Nabi SAW
para ulama mengatakan, wahai para jamaah, ingatlah solat ini yang kepentingan solat. Bila mari bulan, kalau kita nak sebut tentang peristiwa Mi'raj, tak boleh kita tidak kaitkan di antara solat dengan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana solat yang kita lakukan ini dianggap sebagai Mi'rajul mukmin. Bila seorang mukmin nak naik menghadap Allah, maka dia kena solat. Bila kita nak solat, apa yang kita buat mula-mula? Buat apa? Taharah, berwudu, kan? Apa makna taharah? Nak bersihkan hati kita. Sudah kita bersih, bersuci, dalam bahasa Melayu kata at-taharah dengan makna bersuci. Cukup dengan suci zahir saja, basuh-basuh semua yang zahir, batinnya bergeluman dengan dosa, dengan mungkar, dengan hasad. Kalaulah batin masih lagi belum dibersihkan, sebagaimana Jibril membersihkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mi'raj kepada Allah azza wa jalla, demikian juga dengan kita. Kalaulah dalam hidup kita ini hidup begitu saja, kita tidak bersihkan hati kita daripada kotoran maksiat dan mungkar, pada ketika itu salat yang kita lakukan itu tidak mencapai tahap mi'raj yang dikehendaki dalam Islam. Sah salat kita pada zahirnya, tetapi yang hakikinya kita belum salat. Allah SWT gambar dalam Al-Quran Al-Karim, innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Salat menghalang daripada benda fahsya, benda yang keji dan kemungkaran. Tapi hari ini kita tengok orang salat juga yang buat masalah. Tak? Salat ada itu, salat. Dia suruh ambil juga, ambil. Silat-silat. Hak solat ni juga buat benda-benda yang menjatuhkan maruah umat Islam sendiri. Contohnya hilang duit lah, pecah amanah. Sebab apa? Sebab solat yang kita lakukan itu tidak dibersihkan hati, tidak dilakukan dengan betul, yang menyebabkan kita tidak mendapat khusyuk, tidak mendapat kemanisan dalam solat kita. Para jemaah semula, kita masuk dalam ilmu matematik. Nabi kita terima solat berapa waktu? 50. Sehingga dikurangkan kepada 5. Selesai masalah 5 tu tak boleh tukar lagi. Allah Ta'ala kata la yubaddalul qaul ladai, tak boleh nak tukar lagi, dah tetapkan. Dari sudut hikmah, ada hikmah atau tidak Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada Nabi 50 salat? Jawabnya ada. Tuan-tuan yang belajar matematik panjang ni, cuba tengok, satu hari ada 24 jam. Betul? 24 jam, 1 jam berapa minit? 60. 60 kali 24 berapa? 1440. Bijak ni, orang matematik belakang ada. Kan? 1440 dibagi dengan 50. Berapa dapat? Lambat tu. 28 minit satu salat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, salat menghalang kita daripada fahsyak dan mungkar. Salat halang kita daripada fahsyak mungkar. Jadi kalau kita ambil konsep salat 50 waktu dalam hidup kita, satu hari satu malam, kita tak akan berani buat maksiat. Sebab ada orang salat buat maksiat, ada tengah salat Allahu Akbar, curi barang orang, ada tu orang tak salat tu, mari lompat dalam masjid tu, Allahu Akbar, tendang kawan tu, budak-budak kat belakang ada lah macam tu. Nah, orang tua tak buat. Jadi kita ni para jemaah sekalian, kalau kita duduk dalam solat 50 waktu, setiap 28 minit kita teringat kepada Allah Azza wa Jalla bila kita nak buat mungkar. Tengah baru bincang nak ambil rasuah, 28 minit ada azan. Azan dalam hati kita, solat. Innas salata tanha anil fahsya wal munkar. Solat itu menghalang benda keji dan mungkar. Confirm kita tak akan buat. Yang masalahnya, kita solat 5 kali sehari, satu solat 10 minit, bermakna kita telah melakukan solat 50 minit, 23 minit, 23 jam, 10 minit lagi tak ada solat. Open, terbuka. Maka ini yang menyebab kita tidak terhalang daripada perbuatan mungkar dengan keji, sebab kita hanya solat 50 minit, 23 jam, 10 minit lagi
jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, kalau kita nak baca satu persatu kelebihan dalam peristiwa Isra, dalam amalan kita melakukan salat ini, biarlah kita betul-betul, yang pertama sekali, kita ulang kaji sentiasa dalam bab salat, terutama sekali dalam sudut pergerakan salat. Kenapa kita takbir? Kenapa kita rukuk? Dalam rukuk ada bacaan sendiri. Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam rukuk, fa'azzimu fihi rabb, naklah agungkan Allah dalam rukuk. Kita baca subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Bila kita sujud, kita besarkan, tinggikan Allah Azza wa Jalla, subhana rabbiyal a'la. Jadi setiap tempat mempunyai kedudukan yang tersendiri. Maka dalam solat kita, para jemaah sekalian, kita tahu apa yang kita buat. Kemudian yang kedua, untuk kesempurnaan Mi'raj itu perlu memahami bacaan dalam salat. Di surau kita ni kena buat, dia panggil klinik solat. Kita klinik kereta banyak dah, klinik hospital ubat banyak, klinik solat ada dah. Dia kata kalau ada pun orang tak masuk ustaz. AJK masjid buat, tak ada orang masuk, sebab dia rasa dia solat betul dah. Tuan-tuan, nak tahu coba dulu. Bermula dengan takbir, Allahu Akbar, baca doa iftitah, kemudian baca Al-Fatihah. Kalau kita ambil satu-satu bacaan yang Nabi kita ajar dalam salat kita, kenapa dalam salat wajib baca Fatihah? Bermula daripada Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hadis kursi, Allah Ta'ala bercakap dengan kita dalam salat. Bila hamba itu Allahu Akbar, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab, hamidani abdi, hamba aku telah puji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah telah asna alayya abdi, hamba aku telah puja aku. Maliki yaumiddin, majadani abdi. Jadi sampai ke akhiran, sehingga kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Ta'ala bila sampai di sini, Tuhan kata haza baina abdi baini wa baina abdi nisfain. Sampai di sini, ini di antara aku dengan hamba aku, bagi dua salat. Yang tadi semua kita puji Allah. Kata di para ulama, doa yang terbaik iaitulah kita puji Allah Ta'ala dulu, baru kita minta. Kita puji daripada Alhamdulillah sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lepas tu baru kita minta ihdinas siratal mustaqim. Allah Ta'ala kata haza baini wa baina abdi nisfain, aku dah bagi salat ini dua dengan hamba aku, wali abdi ma sa'ala, bagi hamba aku apa yang dia minta. Jadi kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini dia panggil manhaj. Tuan-tuan kena ingat, bila kita minta betul-betul dengan Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim, berapa kali gementar hati kita ketika kita dalam salat, kita bermunajat, bermi'raj dengan Allah Azza, kepada Allah Azza wa Jalla, kita kata ihdinas siratal mustaqim, dalam keadaan hati kita memang minta betul-betul supaya Tuhan tunjuk pada kita jalan yang lurus. Kepakan nak habis satu napah gitu ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Saya ada satu video orang duk atas dalam WhatsApp, di negeri mana tahu, India ke mana, dia baca bismillah, dia baca alhamdulillah tu sampai sudah tu, berapa saat ya. Kak ni tak tahu apa buat. Jadi kita dalam Fatihah je kita dah lekat bacaan. Maka kalau kita boleh upgrade, naik taraf, bincang tentang Mi'raj yang paling besar yang kita nak bincang di sini, iaitulah Mi'rajul Mukmin. Salat kita setiap hari, setiap malam yang kita lakukan, biarlah mempunyai kualiti apabila kita bersalat dalam keadaan kita khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Macam nak khusyuk? Nak khusyuk tadi memahami bacaan, menghayati pergerakan. Dan jangan lupa, sebelum Nabi diangkat ke langit, apa peristiwa telah berlaku? Tathhirul qalbi, bersih hati. Kalau hati kita masih tak bersih, agak sukar. Dia punya filter ataupun penapis kotor, kereta tak boleh lagi laju. Tuan-tuan kena ingat, dalam masa satu minggu, kita ada satu hari amalan kita diangkat. Waktu Nabi kita puasa pada hari Isnin dengan hari Khamis, Nabi mengatakan hari ini hari diangkat amalan, laporan diangkat.
amalan kita diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila diangkat amalan, Tuhan kata orang ni ada berlaku permusuhan di antara dia dengan sahabat dia, tidak akan diangkat hatta yastaliha, sehingga mereka berdamai. Hari ni kalau kita rasa dalam hati kita ni banyak sakit hati kepada orang, banyak memusuhi orang, maka kita tahulah inilah punca besar terhalangnya mi'raj kita untuk mendapat khusyuk dalam salat, untuk mendapat manfaat dalam salat. Bagaimana salat kita tidak menghalang kita daripada maksiat dan mungkar, sebab salat kita tidak sampai kepada tahap memahami apa yang kita baca, mengerti apa yang kita buat. Para jemaah sekalian, itu secebis daripada peristiwa yang besar Isra' dan Mi'raj. Kita fokus saja kepada satu. Kalau tuan-tuan nak detail lah, daripada bila Nabi kita berjalan, daripada dia belah dada lagi satu-satu, tuan-tuan boleh tengok dalam siri kuliah yang telah saya buat, beberapa siri khas. Tajuk dia Isra' dan Mi'raj daripada riwayat-riwayat yang sahih. Ada satu buku kecil, Isra' dan Mi'raj riwayat yang sahih. Kita bawa kronologi daripada awal sampai ke akhir. Tapi yang saya lebih suka daripada kita dengar peristiwa saja, iaitulah kita mengambil pengajaran yang besar. Mi'raj Nabi kita berulang kali naik bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Kita juga biarlah berulang alik bertemu dengan Allah. Artinya banyakkan melakukan salat, salat fardunya, salat sunatnya, waktu siangnya, waktu malamnya, supaya kita banyak bercakap dengan Allah Azza wa Jalla. Yang besarnya apabila kita memahami percakapan yang kita lakukan itu. Mudah-mudahan para jemaah sekalian, kita mendapat manfaat daripada perbincangan yang ringkas ini. Ada manfaatnya untuk motivasi ke arah kesempurnaan salat kita yang lebih baik, insya-Allah taala. Allahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.